Ibu, pesan dah ya. Okey. Baik. Boleh? Boleh ya. Pertama diucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara-saudari dari golongan media, dan secara kebetulan pada hari ini saya membuat satu laporan polis Diraja Malaysia di Balai Dang Wangi berkaitan dengan serlahan menerusi video yang saya terima lebih kurang jam 10.30 malam tadi, yang berkaitan dengan kegiatan komunis atau kumpulan yang disebut sebagai berbentuk komunis menerusi satu kumpulan yang bernama Persatuan Promosi Penyatuan Satu Cina di Malaysia. Apa sebab saya buat laporan ini? Asasnya ada 3. Pertama ialah oleh kerana video ini mengandungi fakta-fakta yang jelas bahawa kemarahan, fahaman dan pendirian terhadap komunis itu sudah jelas menerusi beberapa peristiwa. Peristiwa pertama ialah di Pulau Pinang, di mana murid-murid sekolah menyanyikan lagu-lagu patriotik Tanah Besar Cina, mengandungi lirik-lirik komunisme. Kedua ialah kegiatan mengibarkan bendera Tanah Besar Cina, yakni bendera komunis. Dan ketiga ialah adanya persatuan yang saya sebutkan tadi, iaitu mempromosi satu Cina di Malaysia. Dan menurut video itu yang saya tonton banyak kali, fakta-fakta ini sudah cukup rasanya bagi Polis Diraja Malaysia mengambil tindakan. Tetapi menurut hebahan yang dibuat dalam video itu, belum ada apa-apa susulan lagi. Justru saya mengambil peluang ini demi tanah air kita. Perbuatan mencabul kedudukan dan tata susila Malaysia adalah sesuatu yang harus, malah mesti diambil berat. Kita di Malaysia semenjak tahun 48 tidak mengiktiraf komunis dan memerangi komunis semenjak tahun 48 sampai tahun 60. Sehingga kita mewujudkan ISA yang sekarang diganti oleh SOSMA. Dalam situasi begitu, apabila video ini disebar luas, saya terasa bahawa wajar bagi saya membuat laporan polis dan meminta polis sebenar-benarnya menyiasat peristiwa yang berlaku itu. Dan dalam video itu disebut beberapa nama orang yang mengepalai persatuan ini. Persatuan ini didapati tidak didaftar, tetapi mendapat dokongan terus-menerus. Jadi perhitungan dalam pemikiran saya ialah peristiwa-peristiwa di Pulau Pinang, peristiwa-peristiwa di Teluk Intan, peristiwa-peristiwa di Dewan Perhimpunan Cina di Selangor, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di beberapa tempat lain menjurus kepada promosi yang saya lihat ini. Termasuk masa merdeka, maka promosi negara Cina itu cukup besar diperbuat. Bukan menunjukkan apa-apa perasaan yang berbentuk prasangka, tetapi saya minta supaya siasatan dibuat dan sekiranya benar, apakah gara-gara komunisme yang dibuat itu melibatkan beberapa pihak VIP di tanah air kita yang berpangkat tinggi yang dibiarkan hanya sebegitu saja. Setelah selesai tadi, maka saya memohon supaya statement saya dirakam dan siasatan dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan. Satu penambahan ialah dalam pemikiran di belakang tabir pemikiran saya ialah kemudahan-kemudahan fizikal yang berlaku di Kuantan, termasuk benteng tinggi yang berada di tepi laut pelabuhan Pahang. Kita telah memohon supaya sesuatu naratif dibuat terhadap kegiatannya. Ini pun tidak ada diberi.
Seterusnya, kemudahan-kemudahan pelabuhan di Kuantan dan di Melaka juga tidak dapat diberi huraian yang jelas. Telah disebut oleh banyak pihak bahawa hal-hal yang berhubung dengan halaan terhadap Lautan Cina Selatan berlaku. Tetapi dalam suasana begitu, kita tidak dapat menuduh sesiapa. Hanya polis diraja yang saya fikir layak menyusul perkara ini. Justru saya membuat laporan itu dalam semangat supaya negara ini tidak tergelincir daripada rukun negara. Negara ini tidak mudah diasuh generasi mudanya untuk menampilkan fahaman komunis. Jauh lagi untuk menerima beberapa lagu patriotik yang membuat huraian perjuangan yang lain. Dan seterusnya, kita mahu melihat siapakah orang-orang yang mengepalai kegiatan-kegiatan pro-komunis ini di Malaysia. Barangkali zaman sudah beredar dan pusaka bergelir, orang tak minat lagi. Tapi saya orang lama, saya minat. Sebab negara ini hancur oleh komunis dahulu, hampir hancur di tangan Chin Peng, Rashid Maidin dan lain-lain, termasuk Asia Pakih. Sekarang kita tidak mahu hal ini muncul dalam suasana yang lebih canggih ataupun dalam suasana yang lebih mengelirukan kedudukan kita. Saya dapati juga bahawa persatuan ini harus disiasat sama ada ia didaftar di bawah sesuatu undang-undang ataupun tidak. Dan dirakamkan satu persatu apakah yang mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan patriot tersebut. Itulah penjelasan saya. Dan saya menggesa supaya disiasat perkara ini, dan lantaran ia begitu penting, maka pihak-pihak yang berwajib di bawah undang-undang hendaklah menjalankan tugas. Selaku bekas yang di-Pertua Dewan Negara, saya berminat perkara ini diapungkan dalam suasana yang terbaik dan menerima perhitungan yang terbaik pula. Tan Sri, adakah Tan Sri rasa belakangannya elemen subversif ini makin menebal? Macam saya sebut tadi, memang begitu konsepsi saya. Tetapi mungkin persepsi saya ini tidak disahami oleh pihak lain. Keganjilannya ialah kalau dahulu perkara-perkara ini berlaku, pihak polis diraja cepat bertindak. SB ataupun cawangan khas cepat bertindak. Kehairanan saya, kenapa sekarang diam saja? Dan saya berani menyatakan bahawa pengaruh komunis Cina kita tak dapat duga. Kita boleh kaitkan balik dengan gara-gara pelawat datang kemari yang tak pulang. Kita boleh kaitkan balik dengan Malaysia My Second Home yang begitu ramai datang. Dan kita boleh kaitkan dengan peniaga-peniaga yang rapat dengan Persatuan Promosi Satu Cina di Malaysia tadi. Dan tentu sekali rakan-rakan politik ataupun rakan-rakan sosial yang lain akan memahami apabila berlaku sesuatu nanti secara menyeluruh, kita sudah terlewat. Sebab kita tidak ada persediaan. Saya tergolong kepada kumpulan yang suka memberi imbasan dahulu. Ini menunjukkan bahawa rebas-rebas renyai yang kemudian akan diikut oleh hujan yang lebat. Akhirnya bah yang besar. Malaysia jangan jatuh kepada situasi begitu. Adakah ini salah satu bentuk campur tangan ataupun secara halus daripada pihak luar? Pihak siapa? Pihak luar. Sudah jelas bagi saya, kepentingan pihak luar itu lebih daripada keadaan yang biasa. Tadi saya beri contoh, benteng Cina yang tinggi di Kuantan, tidak ada satu pun pihak boleh menentukan apa yang berlaku di dalam. Penemuan kerongsong-kerongsong peluru yang beribu akhir-akhir ini pun tidak ada dikaitkan oleh orang untuk disiasat atau dipuncakan bagaimana ia berlaku. Justru keadaan laporan imigrasi atau imigresen satu lagi. Seterusnya, peristiwa-peristiwa di Pulau Pinang
kita dapat lihat. Di Teluk Intan, kita dapat lihat. Jika ini bukan imbasan, apakah dia? Dan kita mesti berfikir sebagai rakyat dan warga Malaysia, jangan kedirajaan kita pun kena pada satu hari. Jangan hendaknya kedudukan sosial kita di bawah rukun negara terhempas oleh perkara-perkara seperti ini. Akhirnya ialah pendidikan Tionghoa yang berlaku di Malaysia ini sekarang, saya dapati tiada pantauan. Jadi dengan keadaan itu lebih mudah bagi kumpulan-kumpulan tertentu untuk menyusup ke dalam arena itu. Sebab mereka tak pergi kepada sekolah kebangsaan. Mereka pergi terus kepada persekolahan yang dibentuk di bawah komuniti Tionghoa dalam sedemikian. Terutama sekolah-sekolah yang tanpa bantuan kerajaan, yang kononnya bebas ataupun swasta. Kita tidak ada membuat telahan atau sangkaan buruk, tetapi ini sekadar memberitahu kepada negara kita, berpayunglah kita sebelum hujan lebat ini. Dan hujan lebat itu merupakan pengaruh besar daripada tanah besar China. So dalam Malaysia sekarang ada banyak kawasan yang ada autonomi. Kita pun tak boleh buat apa. Benar, dan autonomi itu misalnya dalam segmen-segmen pelabuhan. Ya, di Kelang ada, di Melaka ada, di Pulau Pinang ada, di Kuantan pun ada. Ini tidak ada disusul oleh pihak-pihak berkenaan. Jadi satu kehairanan bagi kita, kenapa tidak diperbuat sedemikian. Saya menyuruhlah supaya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian lama saya, bertindak dan menyesuaikan keadaan demi kepentingan tanah air. Terima kasih. Polis sekarang lebih minat pada MC dikejar orang-orang media daripada yang subversif, elemen of subversif. Saya boleh membuat perbandingan ya, semasa dalam kerajaan atau di luar kerajaan itu tidak begitu penting. Yang penting ialah dahulu pihak cawangan Polis Diraja Malaysia cukup cekap membuat tindakan menyusul. Tapi sekarang tidak ada apa-apa penyusulan yang penting yang boleh semula. Ini pun satu keheranan bagi kita. Dan saya nak tanya, adakah persatuan ini satu-satunya yang disedari kewujudannya ataupun ada lagi persatuan lain cuma kita tak cukup bukti untuk kita? Benar. Persatuan mempromosi satu Cina di Malaysia ini, kita nak tentukan dulu di bawah undang-undang mana ia didaftarkan. Dan saya memang syak bahawa takkan satu persatuan saja. Ada Tan Sri-nya di situ, ada Datuk Sri-nya, ada pemimpin-pemimpin besarnya. Jadi mereka ini sudah menaungi sel-sel ini. Dan biasanya dalam sejarah komunisme, sel-sel ini akan berkembang. Sel ini terletak dalam jabatan kerajaan, terletak dalam sekolah, dalam universiti, dan Universiti Shah Aman sekarang di Sepang, orang pun tak dapat masuk dan tidak diketahui apa mereka buat. Jadi menerusi pendidikan rendah, menengah dan universiti, maka lengkaplah sel-sel ini hidup untuk memperjuangkan kedudukan mereka di Malaysia. Barang kita ketahui, iaitu kedudukan sosial dan kemasyarakatan orang Tionghoa di Malaysia agak minoriti sekarang. Jadi mungkin ada cadangan untuk menambah minoriti itu kepada tahap yang lain. Ini hanya telahan tetapi tidak dapat disangkal oleh mana-mana pihak. Kita melihat datanya dan juga kegiatan-kegiatan sel tadi. Malang bagi kita oleh kerana laporan untuk mereka bertindak dari segi undang-undang setakat ini belum cukup, tapi kita menyeru supaya digenapkan laporan itu dan dikhabarkan kepada pemerintah. Ini yang berlaku. Mungkin juga pihak-pihak yang tinggi dalam kerajaan kata ini hanya ribut dalam cawan. Jangan, pada saya ini ribut dalam kawah. Sebab saya melalui tahun 48. Kanak-kanak lagi masa itu, tapi sudah tahu bagaimana bintang 3 memotong orang kampung saya terus penggal kepala dari leher.
Barangkali itu tidak ada sekarang, tapi boleh berlaku dalam suasana apabila kuasa sel tadi sudah semarak. Dan kita jangan lupa perjalanan beribu batu Mao Zedong berasal dari langkah pertama. Ini langkah pertama di Malaysia. Mungkin langkah lain di negara-negara lain pula. Tan Sri sebut hujan lebat tadi kan? Ya, saya. Daripada hujan renyai tadi. Ya. Apa kemungkinan hujan lebat yang akan Hujan lebat tu maksud saya apabila sel-sel ini, apabila Universiti Tionghoa mengalami satu kekuatan, mereka akan mengambil alih pelbagai kemudahan sosial, ilmu dan juga penerusan. Ini belum lagi kita untuk mengatakan AI dalam tangan mereka. AI sekarang dalam tangan mereka. Dan kita tidak ada kebolehan untuk mengatasi AI lingual yang mereka punyai. Ini yang amat mudah bagi mereka untuk melatih. Jadi renyai tadi akan jadi lebat. Payung kita pun tak ada lagi. Di sini saya menunjukkan betapa penting seluruh rakyat misalnya bersatu teguh dan menentang komunisme secara yang boleh dan secara berkesan. Tan Sri, adakah Tan Sri merasakan ini adalah salah satu cara mereka memperkembangkan teknologi dan mengawal menjajah sesebuah negara secara deep state ataupun melalui FICOL? Bagaimana pendapat Tan Sri? Saya tak mahu membuat telahan yang begitu banyak, tetapi satu yang zahir bagi saya ialah sel-sel tadi menerusi persatuan tadi berkembang. Dan mereka sekarang sudah berani menyanyikan lagu komunis tanpa silu segan. Mereka sudah berani mengibarkan bendera merah bintangnya itu tanpa silu segan. Mereka tak mahu menyanyikan lagu negaraku. Mereka tak mahu menyebut rukun negara. Cuma saya ingin menggambarkan secara jauh. Raja-raja Melayu tidak harus diam dalam soal ini. Raja-raja Melayu inilah masanya bagi mereka untuk mendapatkan taklimat mutakhir dari PDRM. Tanda-tanda sudah cukup. Tinggal lagi, ada di kalangan kewaduli tuanku tidak minat, itu terserah kepada baginda. Tapi bagi saya, sebagai seorang yang agak lama berkecimpung dalam politik tanah air dan mengetahui asal-usul serta sifat-sifat komunisme tadi, ingin menyatakan inilah sesuatu yang harus kita tentang bersama. Dan ketepikan sifat politik masing-masing. Semua warga Malaysia bersatu menentang gara-gara komunisme yang sudah pun berbunga berputik dalam keadaan sekarang. I think that's okay. Adakah resources polis sekarang PDRM dipergunakan untuk memantapkan kedudukan PMX? Kita tak boleh berkata begitu. Itu telahan namanya. Itu telahan namanya. Saya tak boleh menokok. Cuma saya berharap PDRM terus bertenaga membuat siasatan. Dan jika selepas ini PDRM tidak membuat siasatan, maka saya sebagai orang lama fahamlah yang mereka tak lagi minat barangkali untuk menyiasat perkara-perkara macam ini. Tapi itu telahan yang negatif. Saya lebih positif dengan laporan polis yang kita buat pada hari ini. Diharap sesuatu dilaksanakan dalam siasatan. Dan tahu hendaknya kita apa jadi kepada siasatan itu. Tan Sri hidup zaman Tunku Abdul Rahman sampai zaman PM Palang. Adakah Tan Sri rasa kita perlu bimbang dalam situasi sekarang, Tan Sri? Ya, kita harus bimbang. Bimbang dari 3 sudut saya sebutkan tadi. Pertama, jangan gadaikan keselamatan negara dari sudut keselamatan dalam negeri dan juga kewibawaan perkhidmatan ketenteraman awam. Law and order mesti wujud. Kedua ialah generasi yang di depan kita sekarang adalah muda. Mereka tak melihat apa berlaku dan apa sifat-sifat negatif yang boleh dilakukan oleh sesuatu rejim komunis. Kita tak pernah mengenal komunisme dari dekat.
Cuma kita melihat komunisme dari sudut invensi di China, Laut China Selatan dengan jet barunya, dengan matahari artificialnya dan lain-lain. Tetapi bagi kita untuk ditindas oleh sistem komunisme menerusi kaedah sistem tadi, seperti yang dikepalai oleh beberapa orang kenamaan dalam persatuan satu China tadi, ini sudah asing bagi kita. Sedangkan kita mempunyai rukun negara sendiri, Islam sebagai agama resmi kita, dan perpaduan yang diadun lebih dari 60 tahun. Oleh kerana itulah kita mesti sekarang menjagakan balik, membangkitkan masyarakat kita. Jangan terus lena, walaupun anda tidak mengetahui sejarah dan asal usulnya. Komunis tetap tidak sesuai untuk Malaysia. Tan Sri, macam dari segi warga negara mereka perlu ditengok semula. Warga negara babnya di bawah artikel 15 tidak boleh kita ambil sebagai olahan undang-undang biasa, iaitu warga negara yang di bawah rule of law atau by law. Itu kita tak boleh usik dah. Mereka yang sudah lahir di sini tetap menjadi warga negara. Yang harus kita titik beratkan ialah kemudahan pelawat datang dan kemudahan tak balik. Kes ini cukup ramai, tetapi kita tidak tahu di mana silapnya, bagaimana berlakunya. Dan telah dilapor dalam berita harian pada bulan November 22 ya, misalnya ratus ribu tak balik ke negeri asal. Sampai sekarang kita tak tahu apa jadi. Dan kita tidak boleh membuat telahan. Namun situasi macam inilah disebut dalam legenda Greece tua sebagai kuda kayu. Lama-lama kuda kayu tu begitu besar, besar sekali. Yang keluar tu manusia yang akan memberi pelbagai kegiatan yang akan mengatasi sistem kita. Ini barangkali Perdana Menteri Palang X tidak dapat melihat. Eloklah beliau melihat semula. Dan sebagaimana kita berjumpa dulu pada bulan November tahun 23, saya dengan beliau berasakan bahawa negara ini cukup dengan madani. Saya kata kita buktikan dulu bagaimana. Dan ini salah satu daripada rintangan yang Datuk Seri Perdana Menteri ke-10 tidak boleh berdiam diri. Tan Sri tanya soalan sikit, lain sikit boleh? Ini dah banyak tadi. Ni mengenai posting Jolo Tan Sri. Yang Tan Sri post di Facebook mengenai Jolo. Jolo. Jolo saya dah bagi tu, cukuplah tu. Memang betul lah dah ditahan. Itu tak boleh disoal saya sebab punca saya takkan saya nak cakap kan. Insider lah. Jadi pada tahun 14 ya, saya mula-mula meminta Jolo ditangkap. Masa tu Jolo dah lari. Bila Jolo lari, saya ditomah, dikeluarkan dari UMNO oleh Tengku Adnan ya. Walaupun Datuk Seri Najib tak setuju, saya berasa hairan juga. Saya biarkanlah, kata biar saya keluar. Tapi bentuk yang diambil tindakan ialah Jolo masih bebas. Dan tidak ada red flag ataupun sijil merah dikeluarkan oleh polis antarabangsa. Sebab sama ada dibuat oleh PDRM ataupun tidak. Kenapa Perdana Menteri kita yang ke-6 ditangkap dan pergi ke mahkamah, masuk jail, Jolo bebas? Lemah sangatkah sistem antarabangsa kita? Wisma Putra kita ada. Polis diraja bahagian internasional ada. Dan hal ini adalah menjadi tamparan kepada kita. Jolo mesti ditangkap dan mesti diadili. Beliau bijak dan sebagainya. Jadi sekarang sama ada beliau di house arrest atau ditangkap dalam rumah atau tidak, punca saya itu dah berjalan. Sebab mendangkan kepada data beliau, Jolo bukan kecil anak. Gegarannya cukup meluas sehingga Datuk Najib kena dalam keadaan yang tidak disangka. Jadi sekarang patut Jolo pergi.
Ditangkap, dia dimasukkan. Caranya ialah memperkokoh kerjasama antara bangsa polis kita. Bawa balik. Kalau Singapura boleh tangkap Wee Siang Jo, Nun di Santiago, kenapa kita tak boleh tangkap di Shanghai? Jadi mesti buat quid pro quo dengan pihak-pihak Cina. Kalau nak kerjasama dengan kami secara erat, kasih pulang Joe Low. Ini Joe yang bukan low, Joe very high. Cakap tu lah dulu. Tapi punca saya tu, tak boleh dia. Tapi boleh, Tan Sri punya sumber ni adalah official source. Saya tak boleh cakap official. Itu saya punya rakan seperantauan semasa jadi Menteri Luar dulu. Okay. 2 kali saya jadi Menteri Luar, bukan sekali. Jadi, kata orang, dia punya belacan tu lebih sikit lah daripada kawan-kawan lain yang baru ni. Itu je lah. Terima kasih datang ya, sebab bulan puasa ni tak dapat buat apa. Tapi saya janjilah besok kita datang sini jangan bawa kamera, kita makan. Lepas raya lah. Alhamdulillah. Terima kasih lah banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.